Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Lama rasanya saya tak aktif buat vlog, tapi hari ini insya-Allah kita akan kembali dengan NF Go Travel. Tapi kita nak mulakan dengan episod khas Ramadan. Okey. Jadi, kalau anda semua boleh teka saya berada di mana? Okey, tempat ni dah viral beberapa kali untuk tahun ni. Okey, walaupun belum siap sepenuhnya, tapi insya-Allah tempat ini akan dilancarkan tak lama sahaja lagi, iaitu di Aneka Walk. Tapi hari ini saya bukan nak ceritakan pada anda tentang Aneka Walk, tapi saya nak ceritakan kepada anda tempat menarik di sebelah Aneka Walk. Yang mana kalau mana-mana orang Shah Alam ataupun orang Selangor mesti tahu. Sebabnya tempat ini merupakan lokasi pilihan bagi warga, terutamanya warga Shah Alam dan juga warga sekitar untuk membeli belah ketika musim Hari Raya Aidilfitri. Kat mana lagi? Kita mestilah berada di Kompleks PKN Shah Alam. Okey, apa yang menarik di Kompleks PKN Shah Alam? Masa biasa, sepanjang Ramadan kita akan ada Festival Ramadan Selangor ataupun Festira. Okey, apa yang menarik pada tahun ni untuk Festira tahun ni? Dengar cerita berkonsepkan Raya Rumah Opah. Jadi jom kita nak tengok juga macam mana Deko Festira di Kompleks PKN Shah Alam tahun ni. Kita nak tengok apa produk-produk yang ada, apakah fashion-fashion baju yang menjadi pilihan para pengunjung untuk membeli belah di Kompleks PKN Shah Alam, dan banyak lagi yang katanya menarik di sini. Jadi jom tunggu apa lagi, kita ke Festival Ramadan Selangor Festira di Kompleks PKN Shah Alam untuk tahun 2026. Okey, sebelum saya masuk ke Kompleks PKN Shah Alam, saya nak share sikit kat anda semua. Akses untuk anda daripada SACC Mall yang berada di sebelah saya ni, kalau anda boleh tengok, okey, SACC Mall, dan juga Kompleks PKN Shah Alam di sebelah sana. Okey, dia sebenarnya lebih mudah sekarang. Sebab apa? Sebab dah ada Aneka Walk di belakang saya ni. So korang boleh melintas macam mana nampak ni. Pengunjung-pengunjung kita melintas di antara dua bangunan ni melalui Aneka Walk. It's very easy, very convenient untuk semua orang. Okey, siapa dah pernah datang Aneka Walk boleh komen kat sini. Jom sekarang kita masuk dulu ke Kompleks PKN Shah Alam untuk kita tengok kemeriahan Festira di sana. Saya hari ni tak ikut pintu depan. Saya nak bawa anda jalan-jalan, kita masuk daripada pintu belakang ni. Kalau korang tahu, daripada dulu orang panggil dia pintu bata. Okey, kita tengok apa yang menarik kat sini. Alright. Baik tengok kereta melintas. Okey. Nampaknya dah ramai orang juga mula membeli belah. Okey. So ini pintu bata. Kalau korang boleh tahu, bata ni dah lama lah kat sini. Jom kita tengok apa yang best dekat Festira 2026. Okay, nampak dah baju-baju raya, baju batik. So ini kuih raya. Mak Lihat tak ada Mak Lihat kat SACC. Okey. So ni antara kuih raya yang famous kat sini setiap tahun, menjadi pilihan orang ramai untuk membeli, iaitu Leha Cookies. Right. Banyak pilihan kuih raya. Okey, kita juga ada aksesori. Perongsang untuk perempuan. Macam lagi. Tudung-tudung macam biasalah. Okey. Songkok. Kopiah. Pak, songkok banyak. Another aksesori. Okay, kurta. Kita ada macam-macam jenis kurta. Murah RM160 je. Ada juga baju batik. Ini kedai apa ni? I Am Famous. Okay. Baju batik long sleeve selai 80, dua helai 140. Nampak cantik baju-baju batik dia. Okay bang. Alright, ada juga baju-baju biasa. Blouse Okay, nampak? Ni hari biasa ni, belum masuk bulan Ramadan lagi. Tapi dah ramai orang mula berbelanja untuk mencari barangan
persediaan Ramadan lah. Baju-baju Ramadan nak bawa pergi solat tarawih ke. Ya, ada juga dah beli baju raya. Okay, baju budak-budak pun ada. Nampak tu? Comel je budak. Okay. Okay, baju budak-budak lagi. Samping budak-budak pun ada. Comel. Baju Melayu 100 je. Baju Melayu kita bagi offer 100 bang. Murah. SL bang. L sampai XL. L sampai SL kita bagi offer 100 ya. Murah. Kita color ada, size sama ada bang. Okey, so kalau nak boleh ke Boleh Harmony Classic. Depan Fatimah Arifin. Depan Fatimah Arifin. Okey, terima kasih. Samping pun murah 89 je. Boleh kurang lagi katanya. So nak datang ke Harmony Classic. Number B6. Okey. Okey, so ini kedai jelita. Nampak cantik baju-baju ni. Perempuan suka lah ni. Mantap. So ni ada baju-baju kurung juga RM99 untuk 100% cotton. Ni Biza Paint Enterprise. Baju budak-budak pun ada. Daripada 0 hingga 12 tahun. Cantik kan? Okey. Ni untuk Raisa Dondon. Siapa yang nak Raisa Dondon tu? Okey. Nampak kalau kompleks PKN Shah Alam ni memang meriah lah. Sewaktu Hari Raya Aidilfitri, sewaktu Ramadan ni memang dikenali dengan kepelbagaian produk untuk kita menyambut Hari Raya. Okey, kita akan buat satu pusingan nanti. Kita akan end to end. Kita akan jalan dulu di section ni. Lepas tu baru kita jalan ke section satu lagi. Nampak padat dah padat. Okey, atik hias. Nampak ramai orang beli tudung. Cantik tudung dia. Ada juga baju kebaya. Ni apa? Kebaya nyonya. Okey. Okey, ada baju Melayu. Ada baju Melayu Johor. Okey, 129 je. Nampak? Not bad. Baju kurung 99 sahaja. Okey, kita teruskan berjalan. Restoran Legend. Okey, tahun ni restoran ni sekali lagi viral bila Jason review. Saya dah jumpa kawan saya lah kat sini. Kawan saya malu. Okey, restoran ni viral. Okey, dia malu, tak apa. Masing-masing terkejut. Okey, restoran ni memang dah legend. Dia dah lebih kurang 42 tahun dah tapak di Shah Alam. Nampak punya ramai orang, umat manusia. Okay, kita teruskan jalan. Okay, nampak kemeriahan lorong ni. Ada bunga mangga semua. Okay, kita tak sempat nak review semua kedai sebab keseluruhan booth di tingkat bawah ni je lebih kurang 150 booth. Jadi kita akan lalu seimbas sahaja kita tengok. Kita nak rasa kemeriahan. Ni kalau nak beli baju cantik boleh jumpa Kak Ida ni. Hello. Kak Ida ni legend kat sini. Dah berpuluh tahun dah dia. Dah berpuluh tahun dia. Ya. Akak jual apa Kak? Kita tahun ni kita buat kebaya klasik. Okey. Dengan kebaya kretek. Okey. Little bit of baju kurung Kedah. Okey, mantap. So kalau berminat datang ke Embun Utama. Ke Embun Utama. Alright. Okey, nampak customer dia. Okey, jom kita jalan lagi.
Okay, ni pun antara kedai nasi lemak legend kat sini. Dia punya nasi lemak memang sedap. Langkat Cafe dan juga laksa. Okay, nampak dah rasa dah suasana raya ni. Nampak baju kurta RM50. So kalau pandai cari memang kau akan jumpa yang murah-murah. Okay, ni Naja Fashion. Cantik-cantik baju dia. Butik sayang-sayang. Kau Alif Aziz sayang. Cantik baju dia. Tu adik dengan adik. Panggil Right. dia ikut. Syahrazad. Okay, this one 4H design. Antara penyewa lama juga di kompleks PKNS. So, macam baju ada. Tu owner dia. 4H design. Akak jual apa kat tahun ni? Kurta special. Apa dia? Kurta special. Special, pure cotton. Okay. RM89 saja. RM89 sahaja. Okey, Ryan, cotton Ryan. Okey. Pun RM89 saja. RM89 sahaja. Salsabella kain dia. Ini lagi satu ni latest hari raya. Okey. Alright, so kalau siapa berminat boleh berkunjung ke booth D75 4H Design ni dekat dengan restoran The Sea di Makino, famous. Boleh jumpa kita punya legend, the legendary Kak Tipah. Okay Kak, thank you. Bye-bye. Bye-bye. Datang macam-macam ada. Macam-macam ada. Meriah kan tahun ni? Baju kurung Pahang. Okay, lagi. Sempat Baju promote kurung lagi. biasa untuk makcik-makcik. Untuk kakak-kakak ni pun ada baju kurung cotton. Okay. Baju kurung glamour pun ada untuk yang nak pergi apa rumah terbuka tahun ni. Betul. Lain daripada yang lain. Betul. Kena tak datang sama. awal takut habis saiz Yes, tak banyak kita. Ni pun sama. Okay Kak Tipah, thank you. Cantik baju dia semua. Okay, kalau berminat boleh ke 4H Design. Jom kita teruskan perjalanan kita. Okay, so ini merupakan punch through. Boleh terus direct access ke Aneka Walk. Nampak? Lalu sini terus sampai ke Aneka Walk. Lalu sana terus sampai ke Taman Tasik Shah Alam. Okay, kita teruskan lagi perjalanan kita hari ni. Alright, nampak meriah. Nya ramai orang. Okay, kita dah sampai ke kawasan pentas utama. Alright. So, nampak meriah juga. Butik Maya SS. Macam-macam baju ada. Jubah pun ada. Alright. Okay, di kawasan pentas utama ni rekaan booth dia sedikit berbeza. Sebab tahun ni konsepnya adalah Raya Rumah Opah. So dia membawa image ataupun design-design kampung tapi yang telah ditambah baik, yang menjadi lebih berwarna-warni, lebih cantik, lebih colourful dan ceria lah, sesuai untuk kita menyambut Hari Raya Aidilfitri. Okay, nampak ramai orang ni. Okay, so ni dia punya rumah kampung ni. Seindah Festira, Festival Ramadan Selangor 2026, seindah cerita raya kita. Okey, begitu colourful, cantik di kawasan pentas utama. Okey, pada hujung minggu juga sepanjang Ramadan nanti pelbagai aktiviti menarik disediakan untuk semua pengunjung-pengunjung. Ada juga persembahan artis, aktiviti keluarga kanak-kanak, sesi perkongsian dan macam-macam lagi katanya. Jadi kalau nak tahu, korang boleh follow social media mereka di Kompleks PKN Shah Alam untuk tahu jadual aktiviti sepanjang Ramadan ini. Okay, nampak cantik rumah dia kan? Ada tangga, ada anjung. So boleh tengok gambar kat sini. Okay, kita teruskan. Nampak kenapa adik nangis? Sabar dik. Adiknya dah nangis dah. Okay, kita boleh terus jalan ke belakang ni. Belakang ni pun ada. Oops. Nampak? Orang ramai tapi keadaan masih terkawal. Masih boleh berjalan lah. Tidaklah terlalu sesak. Kita jangkakan nanti Ramadan memang akan lagi sesak punya. Tapi setakat ni masih manageable.
happy, senang untuk shopping. Saiz pun masih banyak, colourful, warna-warna senang nak cari. Okay, jadi tak risau habis saiz. Okay, so kat sini pun ada di kawasan Baharu, iaitu berhadapan dengan tabung haji. Okay, hari ni hari Sabtu, tabung haji tak buka. Jadi ada juga booth kat sini. Boleh datang meriah kat sini. Okay, ni tabung haji. Kalau siapa yang tak tahu, tabung haji telah pun berpindah ke komplek PKNS sejak daripada 2-3 bulan yang lalu. Okay. Festira. Terima kasih Pak. Okay, so siapa nak saham akhirat boleh ke sini. Okay bang, terima kasih. Alright, so kita teruskan berjalan. Kita nampak ada usahawan-usahawan kita sedang gigih berniaga. Okay, adik-adik ni nampak lepak santai, cuti sekolah kan. Okay, kita teruskan pusing. Nampak ada juga perkhidmatan badut yang menjadikan belun untuk anak-anak. Okay, jom kita pusing ke belah sana pula. Oops, sorry. Okay, ni boleh untuk tudung dia. Kemeriahan kompleks PKN Shah Alam ni memang rare. Susah untuk kita dapat dekat tempat lain. Walaupun bangunan ini dah berusia lebih 47 tahun, tapi dia kekal relevan dan tetap menjadi pilihan pengunjung untuk datang membeli belah. Selain daripada faktor lokasi, mungkin juga disebabkan ramai peniaga-peniaga di sini dah ada dia punya pengunjung tetap, pelanggan tetap masing-masing. Okey, nampak cantik baju-baju di sini. Okey, saya bawa lagi korang tua Okey, ni dia Oven Fresh. Ni antara kedai legend juga di sini. Kalau korang lalu sini, memang bau muffin dia semerbak. Memang menggugat iman lah katanya, lagi kalau di bulan Ramadan. Wangi betul bau dia. Okey, kita ke bahagian sini pula. Alright. Okey, nampak ramai orang sedang membeli belah. Nampak meriah booth ni Dah raya awal lah dengan lampu warna-warni dia. Okey, kita teruskan berjalan lagi. Okey, ni antara kedai legend kat Seri Pak Lah ni. Setengah orang panggil toko jamu. Kedai ni menjual pelbagai jenis ubat-ubatan tradisional, kosmetik dan juga produk kesihatan. So, jom kita masuk balik ke bahagian ni. Ni antara owner kedai kat ni. Kejap kita boleh visit kedai dia. Kau nak beli sampin, nak beli songkok, boleh ke Bismika. Okey. Nampak, saya ni kalau masuk sini memang macam YB. Semua orang kenal. Okey. Image Engine. Okey, ni pun cantik baju dia. Era GM. Kalau berminat boleh datang. Inilah kedai tadi tu, owner dia Bismika Niaga. Dia ada jual baju Melayu. Sorry, dia ada jual sampin pelbagai jenis, butang baju Melayu. Nak beli sekarang sebelum habis. Okey. Mak sampin dia murah je, 59. Okey, jom kita teruskan perjalanan. My Collection Al Husna, Al Fatir, Sutraneka Batik. Okay, so kita dah sampai di bahagian pintu masuk utama. So kita tengok apa yang ada pula di pintu masuk utama ni. Lepas ni kita jalan balik ke belakang. So ni sekali lagi aksesori
Wanita-wanita mesti rambang mata lah tengok. Bermacam-macam aksesori ada kat sini. Cantik-cantik semuanya. Okey, di sebelah sana ada tudung juga, baju dan lain-lain. Okey, so yang ni di hadapan Jollibee. So ada juga kios kuih raya. Macam-macam keripik ada. Dodol, gula kabung lah, apa benda lah, keripik, ubi pedas kering, semua ada kat sini. Nampak? Tak apa, saya nak record je. Okey, popiah cheese semua ada kat sini. So kalau berminat boleh berkunjung ke gerai ni. Dekat dengan Jollibee. Dekat dengan ni. Dekat dengan kaunter pengawal. Right. So ni pintu masuk utama Kompleks PKNS. So diorang turut mengekalkan elemen raya rumah opah bagi konsep dekorasi di pintu masuk utama ni. Okey. Okey, nampak hari pun dah hujan kat luar. Hujan panas. Namun pengunjung tetap tak putus-putus berkunjung ke Kompleks PKNS ni. Alright. Jom kita tengok lagi apa yang ada. Oh, kat sini pun ada juga. Penat ni nak masuk ni. Tapi tak apa, jom kita tengok. So ni The Scene. The Scene ni famous dengan dia punya rendang dan juga ketupat palas lah. So sebelum puasa lagi dah ada jual lah. Segar dimasak setiap hari. Kalau berminat boleh pergi ke The Scene dekat dengan Jollibee. Okay, kita tengok apa lagi ada. Aneka tudung. Orang perempuan mesti rambang mata punya tengok. Berbagai jenis tudung yang ada. Okey, baju-baju Melayu juga. Okey, laluannya agak sempit. Right. So kalau nak keripik boleh ke Aswanis Food. Macam-macam jenis keripik kuih raya ada. Aswanis Food ni depan 7E. Betul-betul depan 7E. Ada dua booth. Okay, label kuning pun ada. Label kuning depan Kenny Rogers. Okay, Rising Stars Collection. Sarah The Label. Yang ni depan kedai Ustaz. Okay. Penat juga berjalan pergi Kompleks PKNS ni. Okay, fun facts Kompleks PKNS Shah Alam pernah menjadi bangunan terpanjang di Asia Tenggara pada tahun 1980-an. Hebat tak hebat bangunan ni. Bangunan terpanjang ya. Okey, di hadapan Zeus Coffee juga ada booth yang berminat nak beli samping kuih raya daripada Nur Aini Cookies. Boleh ke sini. Kuih raya Nur Aini Cookies ni sedap setiap tahun ada, murah-murah. Betul murah. RM13. Ni semua kuih ada Nur Aini Cookies. Nur Aini Cookies. Ada promosi apa lagi kak? Promosi ada lagi 5 kotak RM10. Okey. Boleh campur semua. Okey, ni 5 kotak RM10. Kita ada tepung segera, pancake, donat, tepung sebenika 5 paket RM10 juga. 5 paket RM10. Mana nak dapat? So kalau berminat boleh ke Nur Aini Cookies di booth F14 berhadapan Zeus Coffee. Zeus. Okey kak, terima kasih. Okey. So ada juga jual beg Alif Syukri. Siapa nak beli beg Alif Syukri boleh ke The Herbs Papalaris punya booth. Macam-macam tau ada. Jeruk mangga ada, jambu merah dan macam-macam lagi lah produk-produk Papalaris. Ni mandian-mandian ni. Mandian aura 7 bunga lah. Ni di booth F15 berhadapan kedai emas. Okey. Penatnya jalan sebab hujung. Okey, samping lagi sampai nampak ngah. Andorra ni di hadapan Bank Muamalat. Okey, kita jalan. Kita kena segera ni. Okey, dan hujung sekali pun ada. Nak cari slipper raya ke apa ke boleh ke sini. Ada booth Flipper. Murah. Second pair at 50% off. Okay, jom kita jalan balik ke tengah. Right. Kompleks PKNS Shah Alam, satu kelebihan dia,
adalah mungkin disebabkan lokasi dia yang strategik, yang betul-betul dekat dengan akses lebuh raya seperti lebuh raya Persekutuan, LKSA dan sebagainya. Dan selain itu, walaupun parking di dalam bangunan ini terhad sebab dia bangunan lama kan, tapi dia ada banyak parking-parking lain yang korang boleh parking. Sebab dia mudah untuk korang berjalan kaki dan mudah untuk diakses. Korang boleh parking dekat SACC Mall, korang boleh parking dekat SACC Convention Center, korang juga boleh parking dekat dengan parking MBSA yang berada di hadapan Tasik tu. Selain tu korang boleh parking juga di Plaza Peransang. Semuanya adalah easy access untuk korang berjalan, mudah. Okay, sebab dia tak jauh. Okay, kita akan teruskan perjalanan kita untuk melihat. Ni pun kita punya penyewa legend ni kat sini. Akak ni dia macam, siapa ni baru dia ingat aku. Akak sihat kak? Siti, alhamdulillah. Akak punya booth kat mana? SIM 43. 43. Tahun ni apa yang special kat booth akak? Biasalah kurta, baju apa sedondon. Baju sedondon. So kalau berminat boleh ke booth C43 3 dan kedai tingkat atas. Tingkat atas Lot berapa tu? 152 152 tingkat 1. tingkat 1. Okey kak, terima kasih. Ingat pergi ke kedai City Risk. Siti. Okey. Lama-lama. Berapa tahun? 23 tahun. 23 tahun. Jangan main-main Akak ni dah 23 tahun di kompleks tiket. PNS. Okey kak, thank you. Okey, jom kita jalan lagi. Kan saya cakap tadi, saya kalau kat sini macam YB sebab semua orang kenal saya. Jadi jom kita tengok lagi apa yang menarik di kompleks ni. Kita dah nak sampai hujung dah ni. Okey, kita dah buat satu pusingan. Okey, panjang bangunan ni adalah 250 meter. So saya dah berjalan hampir 500 meter bila saya patah balik tadi. Okey, kalau dahaga-dahaga boleh ke Chatime. Boleh makan nasi Kak Wok kat sana juga. Okey, jom kita masuk balik ke bahagian dalam. Satu lagi, kalau korang mencari kurma ke, mencari kismis, mencari aneka kacang, boleh ke sana. Kat sana ada Mahanas Food, dan bagi penggemar ayam gepuk, boleh juga try ayam gepuk Bu Ina yang baru dibuka. Okey, jom kita masuk dalam balik untuk tengok kemeriahan Ramadan di sini. Okey, kita masuk balik. Okey, abang belon kita. Ramai juga yang membeli emas. Okey, jom kita tengok. Di bahagian dalam ramai dah orang membeli belah. Macam-macam baju ada, cantik-cantik. Harga berpatutan. Siapa yang cakap baju mahal tu, mesti korang tak pusing habis. Kalau korang pandai cari, korang akan jumpa baju yang murah kat sini, yang berbaloi. Okey, banyak je baju di bawah RM100 saya tengok. Jadi kalau nak tahu, korang kena datang sendiri, korang kena tengok sendiri. Okey, nampak kedai ni ramai orang membeli aiskrim dan sebagainya. Okey. Okey. Teruskan perjalanan kita. Okey, ni kedai yang famous tadi yang saya cakap tu. Ni kedai aksesori lagi. Booth aksesori. Inilah banyak rambang mata. Boleh pilih apa yang korang nak. Yang nak cari tanjak songkok, macam-macam ada. Songkok berwarna mustard ada. Tanjak Palestin, tanjak songket, tanjak bendera, semua ada. Datang je kat sini di Haji Ali Nur bin Haji Sidin. Okey, ni tudung, cuca tudung RM10 je semua, murah-murah dekat koleksi Aziz. Alright. Ni Prisma Anggun.
Semanggu ni cantik-cantik baju dia. Okey. Ni kedai, ni antara kedai legend juga sini. AHB2 Enterprise. Kedai ni menjual jam, spek mata, aksesori, mainan budak-budak dan sebagainya. Okey, kalau berminat boleh ke AHB2. Tengok Assalamualaikum. Tang Sri. Ya, tangan saya penuh, saya nak salam. Okey, Wak jual apa? Jual jam, Lagi? jam dinding, jam meja, jam tangan, berbagai jam yang nakkan semua. Untuk keperluan harian dan keperluan masa depan. Okey, Wak, so kalau orang berminat nak beli barang-barang Wak, boleh ke mana? Boleh kat mana maksudnya? Nak beli kat mana? Lot ni kat mana? Lotnya yang kat depan Kedai Bata. Yang promosi raya sampai malam raya. Ya. Kalau tak ada kat tingkat 106 AHB2. AHB. Anak Haji Budi. Anak Haji Budi. Itu masuk AHB tu. Termasuk Ihsan, Faiz. Pak Is. Nakib Pak Is. Okey. Okey, Wak, terima kasih. Terima kasih semoga. So siapa yang berminat nak beli jam macam-macam jam ada. Berbagai Jam azan semua ada kan, Wak? Ada. Yang main semua ada kat sini. Lepas dekat jam tangan, jam dinding, kalkulator semua ada. So kalau berminat boleh ke AHB2 dekat dengan tol tempat orang lokal. Sehingga malam raya kan, Wak? Malam raya. Yes. Terima kasih. Okey, Wak, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey. So kat sini juga kalau korang nak cari groceries, kita ada supermarket yang baru dibuka lebih kurang 2-3 bulan hari tu. Okey, supermarket ni barang basah ada, barang kering ada. Supermarket ni nama dia SKM Market. Okey, bolehlah ke sini SKM Market. Kat sini juga ada macam-macam. Okey, gerai-gerai. Okey. Aunty, Ni interview ni buat apa ni? Interview aunty Sorry lah. lah. Susah ni kena Aunty buat apa? Aunty jual apa? Aunty yang jual macam biasa juga. Ni apa ni? Shooting ya ni? Shooting. Tanah lah. Cukup. Kita nak promote shooting untuk YouTube. YouTube nanti muka tengok saudara mara semua tengok ni. Tak apalah saudara mara tengok. Okey, Aunty, apa yang kerepek yang paling famous orang cari kat sini? Famous orang cari pisang tanduk. Okey. Murku. Kacang minyak. So semua ada kat sini. Semua ada sini. Ubi cheese selalu yang semua cari ubi cheese dengan nachos. Okey, ubi cheese Yes, ubi cheese dengan nachos. Okey, Pak Haji. Ini kacang tanamnya. Dia beli kacang tanah. Dia tengok, dia datang aja sudah tahu apa dia beli. So, Pak Haji dah berapa lama dah kat komplek PKNS ni suka berbelanja di sini? Berapa lama dah? Berapa lama dah datang sini? Jadi 40 tahun Sejak mahkamah ada sini. Oh, Lagi kerja mahkamah. okey. So, dah 40 tahun lebih lah. 22 tahun dah. I kenal dia 40 tahun lebih. Dulu makcik ni jaga depan tu aja. Kenal depan. Okey. Kira orang lama lah. Orang lama di kompleks PKNS. Nampak? Kita ada pengunjung setia. Dia makan kacang. Jangan makan kacang. Kali datang semua boleh beli ada. Okey. Sudah famous tadi dengan dia. Dia datang Andi tahu apa benda dia nak. Okey. Okey, terima kasih. Cik sebab menyokong kompleks PKNS Shah Alam daripada dulu sampai sekarang. Ada. Terima kasih sebab menyokong kompleks PKNS Shah Alam dari dulu sampai Dia sekarang. orang PKNS lah. Saya orang Dia PKNS. ini orang PKNS dia ingat kita tak tahu ya. Saja dia datang kacau dengan Andi. Tan Sri dia tadi. Dia Jangan. biasa dah Jangan kacau. kantoi saja. Pandai dia. Okey, thank you aunty. Okay, welcome. Kalau berminat boleh ke kios aunty ni. Ni muni tanah Indo ya. Okey. Sikit. Macam ni hantar Airil kenal. Di Airil yang PKNS yang bahagian perumahan. Cik Hairil. Oh, kena. Airil. Kena. Neighbor kita. Oh. Contoh apa yang jatuh? Okey. Baik, terima kasih. Teruskan Bye-bye. berbola. Bye-bye. Bye, aunty. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Jangan buat tak kenal saya. Pandai dia. Okay, aunty, bye-bye. Okey, jom. Nampak? Itu antara penyu-penyu lama yang legend kat sini. Aunty tu pun dah lama dah sebenarnya. Okey, kita teruskan jalan. Okey, so kita dah nak habis dah tour kita. Nak jalan pusing keliling jauh sangat. So dah berapa minit ni? Dah 33 minit dah kita. Okey, kat sini pun ada juga. Okey.
di sempadan Joe Barber ni ada macam-macam kios. So itulah kemeriahan di bahagian dalam tu, biarlah dulu. Okey, so saya dah bawa anda jalan-jalan dan melihat sendiri kemeriahan kompleks PKN Shah Alam sempena dengan Festival Ramadan Selangor 2026 ataupun Festira. Jadi lepas ni saya nak bawa anda untuk lihat pula kemeriahan di bangunan SACC Mall. Macam mana persediaan Festira mereka dan bagaimana konsep dekorasi mereka untuk Festira pada kali ini. Jadi tapi itu semua untuk episod akan datang. Kita akan berjumpa lagi. Untuk anda yang baru saja jumpa channel saya, jangan lupa support dengan tekan like dan juga subscribe video ini. Kita jumpa lagi di episod akan datang di Nakib Faiz and Go Travel. Adios.